Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton. Masih lagi bersama dengan channel Saada. Baiklah, selamat menyambut bulan Ramadan ni. Kita hampir mencapai minggu pertama. Jadi sidang pada malam ni kita akan membahaskan dan membaca kandungan buku yang terbaru. Tajuk dia Perang DNA telah bermula, rahsia keilmuan DNA Melayu perang akhir zaman terhadap keluarga Adam. Jadi babak pertama kita akan mengupas rahsia DNA Melayu, dan di akhir video ini budi dan bahasa. Tapi sebelum tu kita pendengarkan satu lagu antara gubahan channel Saadanya. Benarlah Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Benarlah Maha Kasih, Maha Sayang. Jadi di dalam kita membicarakan lagu tadi tu ada banyak rahsia sebenarnya bagi yang boleh dan mampu memperhalusi sebelum saya keluarkan buku Rahsia Kasih Sayang.
Lantas kita kembali pada naskah ni, harga dia RM40 saja. Saiz A4 saya buat besar supaya mudah kita membaca dan memahami, termasuk post. Jadi kandungan pertama di dalam perang dan rahsia keilmuan DNA Melayu ini, saya berikan bonus sempena bulan puasa, iaitu rahsia tauhid sejak Adam, rahsia termasuk rahsia Lailatul Qadar. Jadi saya nak bypass rahsia puasa tadi. Kita langsung kepada kandungan kedua selain daripada bonus, iaitu adalah kitab ibu dan permasalahannya DNA Azazil dan sekutu. Di dalam kita hendak menyatakan dan bertemu dengan rahsianya DNA Melayu, maka kita perlu memahami kisahnya DNA tadi. Jadi di dalam naskah ini saya gabungkan semua bukti saintifik, termasuk agenda Melayu itu sendiri. Jadi kitab ibu dan permasalahan DNA Azazil dan sekutunya, ada Adam, ada Hawa. Adanya Adam, maka seharusnya wujudnya Hawa. Ini ada pembuktian bagaimana kisahnya Bonda Hawa yang dikeluarkan daripada rusuk baginda ayah Adam, ayahanda kita, iaitu khalifah yang pertama, atau penguasa yang dikurniakan sebuah pemerintahan di muka bumi dan jagat raya ini. Sebenarnya ianya adalah sebuah kisah yang benar dan telah disahkan oleh sains daripada berbagai segi dan daripada satu segi. Jadi ada bukti yang saya filekan kat sini. RNA, kalau bahasa Melayu panggil roh anak sebenarnya, dilahirkan daripada rusuk DNA. Dia anak yang Maha Esa, dia anak asal. Jadi sebenarnya nama RNA dan DNA ini diambil dan diguna pakai kembali daripada ahli kitab yang terdahulu, yang saya nyatakan adalah kalamullah dan kalamnya bahasa Melayu, bahasa kitab orang Melayu. Masa sampai di bila mana DNA Adam mencipta atau menzahirkan pembantu atau pasangannya yang mewujudkan zuriat atau kesinambungan kelahiran dan penzahiran. Hidrogen, getah atau pelekat atau daya tarikan ini lerai pada waktu tertentu, dan rusuk ini terpisah. Melalui mekanik tarikan atau daya tarikan ini yang terpisahnya itu membentuk suatu entiti yang hampir serupa dan berjantina lain, iaitu Hawa. Ada gelombang, ada gelora. Ianya melibatkan daya tarikan dan juga memakai pakaian yang sama dengan hos atau induknya, Adam. Maka wujudlah dua pakaian dan entiti daripada hos yang satu atau sumber yang satu. Saya lampirkan kajian DNA dan kemunculan RNA. Di dalam kita hendak mengatakan Melayu ini memegang sebuah rahsia kewujudan manusia dan keluarga Adam dan Hawa tadi, perlulah kita memahami teras dan titik bermulanya perpisahan itu. Maka di sinilah sidang penonton. Ketika mana Adam dijadikan, pengetahuannya malaikat, pengetahuannya mereka daripada gelanggang cahaya, dah tahu formula kewujudan Adam ini akan terlerai, akan menzahirkan Hawa dan akan membenihkan zuriat dan keturunan dia yang melata, yang kita adalah zuriat dan keturunan yang saya sebut dan orang Melayu panggil gelar ayahanda dan bunda. Daripada kali pertama, malaikat-malaikat semua tahu. Disebabkan itulah kebanyakan malaikat mempersoalkan, kenapakah Tuhan aku Rab tadi menjadikan dan melantik khalifah atau Adam tadi, yang mana keturunannya akan melakukan kerosakan di muka bumi. Sebelum Hawa wujud, sebelum bonda memakan buah larangan dan menzahirkan dan membenihkan dan menjadi buah dan beranak pinak, malaikat dah tahu. Maksud dia telah nampak, dia inggit. Bagaimanapun larangan yang diletak, maka sempadan zuriat dan keturunan ini pasti berlaku.
mempersoalkan adalah tidak menjadi masalah. Tetapi bila mana diperintahkan sujud atau sa'ujud kepada ataupun bersama dengan Adam, ni masalah mantik bahasa, maka di situlah wujudnya yang dikatakan perjanjian terhadap keluarga Adam dan Hawa daripada musuh iblis, Azazil atau syaitan tadi. Jadi kenapa bahasa Melayu ada pegang banyak rahsia? Jadi masalah hasutan atau serangan serta godaan berlaku kepada Bonda Hawa kerana ada sesuatu yang tidak sempurna atau telah berubah daripada induk yang asal. Maka ketika berlaku pemisahan atau jauh jarak atau ingatan serta rujukan referen, maka faktor hasutan itu berlaku di mana Hawa merasakan ianya boleh membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan pasangannya. Maka Bonda telah melanggar sebuah sekatan, the barrier atau perjanjian yang makan buah larangannya itu. Aspek pasangan, Adam dah kenal siapa iblis, Azazil atau syaitan laknatullah. Hawa yang tercerai daripada induk kurang ataupun ada sesuatu yang boleh lagi digodam. Dia dah missing, dia tidak jadi insan yang sempurna, dia tak jadi the totality dah. Jadi aspek pasangan, keputusan bersama dan kesatuan serta kembali kepada gelanggang tauhid tadi, wujud serta melaksanakan tindakan telah menyebabkan apa yang berlaku dan tiada pengetahuan akan suara hasutan serta niat terselindung. Kerana walaupun Adam telah mengenali musuh yang mahukan kerosakan dan kehancuran keluarga ini, ada sesuatu yang tiada diwariskan kepada Bonda. Ada satu benda yang hilang pada genetik coding Bonda Hawa. Lantas di atas yang sedikit itulah sempadan taman dan buah larangan telah dilanggar. Jadi berbagai kisah dan pentafsiran berlaku di gelanggang syurga dan taman dan kebun dan langit ataupun kayangan atau syurga tadi. Kisah di syurga buah larangan serta penurunan Adam dan Hawa usai musuh atau malaikat yang pertama ingkar dan diizinkan menghasut, berbisik, mencadangkan atau dalam erti lain, kata lain, suara gesa dan gelombang menasihati ke arah suatu yang ada niat lain selain keikhlasan dan suci murni. Maka kat sini kita berhenti. Saat ni baru kita pergi kepada satu kisah gelombang. Maka di dalam ketamadunan Melayu dan sejarah Melayu, maka wujud kata kunci Raja Laksmana, Raja Samudra Jagat Raya, Raja Gelombang. Hati-hati banyak cerita ni sebenarnya lebih tua. Hantuah sebenarnya bukanlah hantuah zaman Melaka. Maka kata kunci dan suara dan arah tadi dititipkan di dalam bahasa Melayu kita. Suara, bisikan, gelombang dan apa-apa yang keluar daripada mana-mana makhluk yang kita berdepan. Maka Melayu perlulah ada arah, iaitu tauhid. Di semua perbincangan ditujukan kembali kepada pasangan, zahir dan batin, jantan dan betina, kedua ayah bonda, dan akhirnya tetap ianya kembali kepada Yang Esa, Asa dan Tunggal. Kat sini dalam konteks kita memahami bahasa Melayu, saya amat terkejut sebenarnya bila mana di dalam gelanggang tarikat, tasawuf dan ketuhanan, saya dapati bahasa Melayu ini mempunyai kedudukan dan juga layering serta algoritma dan matematik akan tauhid yang amat cantik, molek dan amat padat, tepat dan canggih. Jadi makan tauhid dan hierarki ketuhanannya ini telah hampir tiada difahami. Apatah lagi diikuti di dalam perbualan dan bicara serta keilmuan yang ada di muka bumi ketika ini. Berbincanglah apa-apa hal dan tuju arahnya mana. Adakah ianya mengarah dan kembali kepada gelanggang dan halau tuju tauhid, termasuk di dalam kalimah dan perkataan dan sebutan suara. Ada surah, ada arah. Saya ulangi. Makam tauhid dan hierarki ketuhanannya ini
telah hampir tiada difahami, apatah lagi diikuti di dalam perbualan dan bicara serta keilmuan yang ada di muka bumi ketika ini. Berbincanglah apa-apa hal dan tuju, arahnya ke mana. Itu saya orang boleh pakai perkataan suara. Adakah ianya mengarah dan kembali kepada gelanggang dan hala tuju tauhid dan keredaan, serta penerimaan dan keizinan yang satu. Orang boleh panggil satu, perbilangan satu. Di situlah bermula perbalahan dan sengketa, debat dan munculnya berbagai ranting keilmuan dan segala macam agama dan kepercayaan yang gagal memahami ketunggalan dan tauhid. Tetapi orang Melayu mempunyai bahasa suar dan ra ketinggian atau arah yang diarahkan menuju kembali kepada titik mula-mula. Ketinggiannya dan rujukannya ketuhanan yang Esa dan Asa, yang tunggal di dalam struktur dan rujukan kekeluargaan Melayu, wujud dan nyata, zahir dan batin. Suara, suruh. Suruh, kita biasa dengar suruh. Bahasa Melayu ada rahsia ketuhanannya. Suruhan, urusan. Ruh atau roh hanyalah di gelanggang ruh, iaitu kembali kepada ruh Allah, ruhullah. Dan pertalian ruh dan tali Allah tiada boleh Melayu menerima suruh atau suruhan kecuali ada ruh dan langsung bersambung daripada ruh yang asa Isa tunggal, ruh yang sejati, yang ada tali Allah dan pertalian ketuhanan yang nyata. Ruh atau jiwa azazi yang ditakdirkan menyuruh, menghasut atas dasar dan pola hawa getaran, hawa panas, kenikmatan, keagungan, harta benda, angkuh dan sebagainya. Gelora hawa dan ruh serta intipati hawa tadi perlu juga difahami oleh anak-anak Adam dan Hawa. Bahasa Melayu amat indah dan amat mulia. Jadi jelas dan terang di dalam bahasa Melayu ini wujud dua kunci hikmat atau hikmah atau kesaktian. Kurniaan yang amat agung itu rahsia, suara atau suruh. Keduanya ini kini telah gagal difahami dan tergelincir, terputus talinya dengan ketuhanan nan Esa serta wasiat Adam dan Hawa melalui bahasa Melayu itu sendiri. Walaupun penerangan ini amat padat, tepat dan ringkas, tetapi seperti biasa akan ada yang cuba-cuba menggunapakai akan suara, suruh di dalam konteks bahasa Melayu ini di dalam keadaan endah tak endah dan tiada nilai bagi mereka akan isu ruh dan manusia menerima suruhan, suara tauhid serta ketuhanannya. Masih ada yang seolah-olah blank, kosong, tak boleh compute dan tiada boleh mencapai kefahaman akan isu roh, arah dan hala tuju. Dua-dua kata kunci ini dan suara ketuhanan. Suara ayah, suara bunda atau suara musuh yang nyata, Azazil atau iblis dan sekutunya. Perjanjian ketuhanan yang membenarkan gelombang suara serta gesa gerak dan bisikan terhadap fakulti hawa, gelora nafsu dan tarikan inilah senjata musuh yang nyata, senjata yang nyata atau medium perantara yang diguna pakai oleh musuh keluarga dan pasangan pertama kepada anak cucu Adam dan Hawa. Maka di dalam kita hendak mengenali musuh yang nyata, maka di dalam permohonan dan berlindunglah dengan ruh Allah, Allah yang telah ada di dalam diri anak-anak Adam, serta bekalan kefahaman serta wasiat dan peringatan yang nyata di dalam gelanggang anak-anak yang soleh serta wilayah dan kedudukannya tauhid yang sebenar-benarnya di dalam kita meneruskan kehidupan di muka bumi, di persinggahan dunia yang membusuk penuh dengan berbagai gelombang serta tipu daya.
Jadi bila mana kita anak-anak Melayu kembali mengenal daripada bahasa, suara, gelombang dan getaran dan gerak-gerik, itu sebab ada perkataan silat atau silaturahim. Silat tur, ketinggiannya rahim. Asal muasal kejadian yang berangkai dengan Hawa dan kembali kepada rahimnya titik punca Adam. Jadi orang Melayu ni ada banyak rahsia yang besar. Pasti tiada lagi kesesatan yang nyata. Walaupun berkumandanglah berbagai bunyi, suara dan gelombang, serta daya-daya tarikan, manis, cantik, kuasa, keagungan dan lain-lain sebenarnya adalah racun. Ada racun dan kehancuran serta kemurkaan yang maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga ada jua di akhir zaman anak-anak Adam mengaku sebagai Tuhan semata, raja dan penguasa, dan merasakan mereka ada kuasa. Sedangkan kuasa, bahasa kuasa mereka, ku aku yang tunggal. Kuasa tadi merujuk pada ketunggalan. Perkataan kuasa Melayu juga ada tauhid dan tidak syirik. Tidak ada kuasa selain aku yang Esa, yang tunggal tadi. Sedangkan bahasa ataupun gelombang ataupun takrif dan maksud kuasa dalam bahasa Melayu itu merujuk kepada tauhid kuasa dan segalanya milik yang asa Allah semata, lah kerajaan di langit maupun di bumi dan di antara sekalian yang wujud, sakalian yang wujud. Dan telah dilantiknya ayah kita Adam sebagai khalifah dan bonda Hawa sebagai ratu, dan diarahkan sekalian malaikat sujud sewujud rahsianya tauhid yang gagal difahami oleh Iblis, Azazi atau musuh yang nyata bagi keluarga Adam. Di dalam mendengar perintah atau kata-kata Adam kerana ianya dicipta daripada tanah yang hina dan mereka semuanya. Dan mereka semuanya terlepas pandang apa yang ada di dalam sekujur jasad dan lembaga Adam itu. Yang berlaku hari ini, kita sentiasa tidak mau memandang apa yang ada di dalam lembaga ayah dan bunda kita. Maka terjerumuslah sekali lagi di akhir zaman, terlepas pandang sama macam iblis, sama macam Azazi, sama macam setan, apa yang ada di dalam sekujur jasad dan lembaga Adam. Itulah, iaitu Ruhullah tadi, hembusan Roh Kudus atau ketuhanan kepada ayah kita, yang pertama-tama dan kemudiannya menjadi kedua kepada bunda dan kepada anak-anak Adam, dan kitalah yang telah diwariskan roh itu serta tauhid itu yang gagal difahami di akhir zaman. Perkataan pertama-tama ada dalam bahasa Melayu, dan ada rahsia dia. Dan ada juga rahsia dalam genetik. Bonda, ayah dan kedudukannya induk atau teras kewujudan ini sentiasa dipandang rendah oleh anak-anak Adam. Di akhir zaman amat sedikit sekali mahu memandang, melihat apatah lagi mengkaji serta memahami ayah dan bonda di hadapan mata, serta ayah dan bonda yang pertama itu serta legasi musuh yang nyata dalam kurungan wahai anak-anak Adam. Jadi kita akan bersambung dalam babak keduanya nanti saya mengupas kandungan naskah ni. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan. Apakah aurat yang sebenar-benarnya aurat? Ada rahsia. Pakaian menutup auratnya kamu. Aurat Allah ke, aurat manusia ke, aurat yang lebih hakiki. Dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya. Ada takwa. Ada wa itu nama Hawa. Apakah rahsianya takwa itu sebenarnya? Jadi kita bakal bersambung
Jadi bagi menutup sidang yang ringkas ni, saya akan tulis kat whiteboard. Wahai anak-anak Adam Melayu, wahai putera dan puteri tanah Melayu, janganlah kamu diperdaya oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sambil dia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua, pakaian syurga terlucut, untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. Apa sebenarnya aurat Adam dan Hawa ni? Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi buku ni penting tuan-tuan. Bagi Melayu nak faham DNA, dan kunci bagi penutup, iaitu rahsia. Boleh bahasakan, akan saya kupas dalam segmen berikutnya. Tapi di sebalik rahsia DNA sebenarnya adalah rahsia Tauhid Melayu. Inilah yang bakal menyelamatkan seluruh anak-anak Adam di muka bumi. Kita bakal bersambung. Harga buku ni RM40, termasuk pos. Kita bakal bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa berminat, saya akan beritahu apa kandungan buku. Boleh WhatsApp saya. WhatsApp ada di profil TikTok, tetapi ada di dalam penerangan di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.